Ramai orang Melayu ni bila berkahwin mereka ada satu harapan yang memang mengundang musibat. Harapan mereka ialah nanti lepas kahwin pasangan mereka akan berubah. No, bila mereka dah berkahwin, mereka tak berubah. Bila dah kahwin lagi kuat perangai tu. You see, marriage doesn't magically upgrade someone. Marriage only makes them more of who they already are. Budaya kita ni dari kecil lagi duk biasakan satu benda. Tahan je, sabar, nanti dia berubah. Kita ni duk diajak untuk bersabar tapi tak diajak untuk berkomunikasi. Kita diajak untuk settle lepas kahwin tapi tak diajak untuk continuous growth lepas kahwin. Ni main nak habaq Ustaz. Kalau dia tu pemalas sebelum kahwin, lepas kahwin dia lagi haprak. Kalau dia tu loklak sebelum kahwin, lepas kahwin lagi raplah. Kalau dia tu pandai baran sebelum kahwin, lepas kahwin lagi cengeh. Kalau dia tak loyal sebelum kahwin, lepas kahwin lagi lah kamjat. Perkahwinan ni doesn't fix people. Instead, perkahwinan exposes people. Jadi, time tu nak berubah tu ialah sebelum akad. Kalau lepas, hang nak ghostan lagu mana? So, before you say, aku terima nikahnya, make sure hang terima siapa dia lah ni. Bukan hang terima fantasy tu yang ada dalam kepala otak hang.